Simpan emas dekat bank ke simpan emas dalam public gold lebih baik? Bagi tuan-tuan yang ada persoalan yang sama, pastikan tengok video ni untuk tahu jawapan dia. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Kalau kita simpan emas dalam bank ataupun kita simpan emas dalam public gold, mana satu yang lebih baik? Sebelum itu kita kena tahu dulu jenis syarikat tersebut. Untuk bank dia keutamaan dia ialah dalam perbankan servis. Tetapi untuk syarikat public gold keutamaan dia adalah dalam bisnes emas. Menurut guru emas saya, yang terbaik untuk menyimpan emas ialah syarikat yang betul-betul fokus dalam simpanan emas, dalam pengeluaran emas, dalam mengeluarkan emas fizikal. Bagi saya yang terbaik ialah kita simpan dalam syarikat emas public gold, sebabnya dia memang fokus kepada emas dan kita akan dapat harga per gram yang lebih murah, sekitar 6 ke 9% sahaja. Dan kalau kita nak jual emas tersebut pun lebih mudah, public gold akan beri pada harga yang tertinggi. Nak jual pun sangat mudah sebab ada branch di seluruh negeri. Kita boleh saja terus walk in untuk jual emas, sudah dapatkan cash semula. Dan yang kelima paling penting sekali, kita simpan emas, kita boleh dapat emas fizikal apabila kita simpan dalam public gold. Oleh itu, bagi tuan-tuan yang nak mula simpan emas dalam syarikat public gold, boleh terus klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma, kemudian terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Dan jangan lupa juga konsisten simpan setiap bulan, barulah lebih cepat kita capai matlamat simpanan kita. Oleh itu, kalau kita nak simpan emas, sebaiknya cari syarikat emas yang betul-betul fokus dengan emas sahaja. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.